Stop. Dah cukup makan tu, dah kenyang dah. Hai, kembali bersama saya di 30 hari tips kesihatan. Badan sehat, badan kuat, ringan. Badan kita ni mengandungi dua hormon yang memberi signal untuk kita lapar, untuk kita kenyang. So bila kita lapar, dia ada hormon yang akan dikeluarkan, dipanggil sebagai hormon ghrelin. So hormon ghrelin ni dia akan bagi signal untuk kita makan. Dan bila kita kenyang, kita ada hormon leptin. Hormon leptin ni dia akan keluar dan dia akan bagi signal kepada otak kita untuk stop. Dah cukup makan tu, dah kenyang dah. Tapi untuk orang yang obesity, kita biasa makan, sentiasa makan. Sebabkan badan kita confuse bila kita kenyang. Sebab kita sentiasa makan. Bila kita sentiasa makan, badan kita ingat kita sentiasa lapar. So bila kita berpuasa, hormon lapar kita sangat kuat. Dia menyebabkan kita rasa nak makan benda-benda yang sedap, terutamanya gula. Dan bila kita makan, dia menyebabkan overeating tu berlaku. Sebabkan badan kita dia kurang sensitif kepada hormon kenyang. Sebabkan kita sentiasa makan. So, untuk kita nak reset balik kita punya hormon dalam badan kita adalah untuk kita kawal pengambilan gula. Bermula dengan diri sendiri. Waktu permulaan dia memang susah sebabkan badan kita tak biasa. Badan kita sentiasa craving benda-benda yang manis. Kita perlu kawal. Lama-lama craving itu makin lama makin lemah dan kita punya kekuatan dalam kita, motivation kita makin lama makin kuat. So, bermula dengan sedikit, keep it consistent, kuatkan semangat dan insya-Allah sepanjang Ramadan ni kita dapat mampu menurunkan berat badan kita dengan signifikan.